Anyway, aku memang selekeh sebab aku baru bangun tidur dapat baju yang cat rumah ni aku pakai. Hai guys, selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Aku sebenarnya ada kerja dekat Melaka, and then I need to go to Melaka. Tapi sekarang dah pukul 11, aku rasa aku dah lambat dah ni. Faham tak? Packing pun tak lagi. Macam mana? By the way, sebelum packing, aku nak unbox dulu aku punya luggage daripada UOB. Sebagai pengguna UOB, kau akan dapat satu complimentary gift lah. And what I got is luggage. Jom kita unbox the luggage. Anyway, aku memang selekeh sebab aku baru bangun tidur dapat baju yang cat rumah ni aku pakai. Faham? Okay guys, aku tukar background. The luggage bag from UOB, Paris made. So I'm going to unbox. Saya nak unbox. Berat, besar. Ni cabin size punya luggage aku rasa. Tapi sebab aku pergi Melaka 1 hari je, dan aku nak pakai luggage, aku unbox. Sebenarnya barang ni dah sebulan dah aku dapat, tapi aku tak unbox lagi. Faham tak? Jom kita unbox. Oh wow. Aku nak buka. Apa? Adik nak apa? Ini beg Aki. Oh my god, dapat warna biru. Dah koyak dah kat dalam dia. Macam dia koyak sebab gunting aku kot. It comes with blue colour. Lagu lagi. Apa? Cantik juga. Warna dia sangat-sangatlah kena dengan aku ya. Is blue. By the way, anak saudara aku tengah memekak kat belakang. This is the bag. So dalam dia ada 2 tempat macam ni. And it's cabin size. So sekarang, sebagai aku dah lambat tu sebenarnya. Aku nak check in dekat Melaka pukul 3. Sekarang aku dekat Johor Bahru baru pukul 11. Dah pukul 11. Aku nak packing lagi, so bagi aku packing dulu. Okay, siap-siap. Dan lagi kita sambung. I'm back. So basically aku dah siap. Walaupun muka macam tak siap, aku tak tahu kenapa hari ni panas sangat. Pada akhirnya aku siap juga. Tapi pukul 1, dah pukul 1 sekarang. Tadi pukul 11 aku mandi kan. Pukul 11, sekarang dah pukul 1 baru aku siap. Now, I'm going to Melaka. Nak gerak pergi Melaka. Aku sebenarnya macam stres tau hari ni. Aku stres sangat. Aku tak tahu kenapa. Aku bangun lambat. Aku bangun lambat sangat. Aku punya plan malam tadi, aku nak bangun pukul 7. Aku nak gerak pukul 8 pagi. Aku nak pergi Melaka. Sekarang ni dah pukul 1 petang. Aku lapar. Tapi aku rasa aku nak makan dekat Melaka je. Okay? So, let's go. So basically aku agak ralat lah hari ni. Sebab aku tak suka drive tengah hari. This is my first time drive jauh, gerak tengah hari. Aku selalu gerak tengah malam ataupun pagi-pagi. Sebab aku mengantuk sebenarnya drive. Tapi tak apalah. Ya Allah, Johor Bahru pun dah panas macam gini kan. Aku pakai baju longgar macam ni nak pergi Melaka. Aku tak tahu Melaka. Dikabarkan Melaka matahari dia sejengkal je kan. Tak apalah. Maybe kita sambung video dekat Melaka je nanti, okay? Bye. Aku baru segar kedai runcit. Sebab aku dah seorang hari ni, so aku memerlukan rokok yang sangat banyak. Faham tak? Sebab kita dia perokok 3. Maafkan saya. Dan aku beli air macam Red Bull Ranger Rimau supaya tidak mengantuk. Sebab aku tak boleh lah drive panas-panas macam gini. Dan air mineral. Okay, aku tak boleh drive panas-panas macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. It's going to be a long ride today. Okay lah, kita sambung kat Melaka. Okay.
Tadi aku dah cakap aku video ni sambung kat belakang kan. Tak, aku baru 400 meter daripada rumah. Dia sambung kat belakang. Hi guys. So aku dah sampai dekat Marvelux Hotel. Kenapa aku pilih hotel ni? Jom kita check in dulu lah. Aku sebenarnya lapar nak makan. Hotel ni dekat dengan The Windmill Station. Aku suka makan The Windmill Station. My last time makan The Windmill Station was 10 years ago. Zaman-zaman aku belajar dekat Lendu dulu. Dulu rajin lah jalan Melaka. Sekarang kita nak check in dulu dekat Marvelux Hotel. Sumpah aku penat. Dari Johor tadi hujan lebat nak haram sampai Melaka mendung tapi bahang nak mampu. Kita dah siap check-in. Dah siap check-in dekat reception. So kita pergi bilik kita dulu. Rehat sekejap. Dan sebelah aku Actually aku lebih prefer Airbnb. Tapi sebab aku seorang, aku pilih lah hotel ni. The only reason aku pilih hotel ni adalah sebab ada balcony dan ada breakfast. Okay, so good. Jom kita check in, kita tengok bilik macam mana. Okay, so kita dah check in. This is the bilik air. Tahu tak? Antara sebab kenapa aku semua. Antara sebab kenapa aku pilih hotel ni, hotel biasa je. Kan dalam bajet RM120. Okey lah, RM120 satu malam. Adalah sebab dia ada balcony weh. Besar weh balcony. So good. Melaka. Bilik tak besar, balkoni dia besar. Besar gila balkoni dia. Faham tak? Bilik okey lah untuk aku seorang kan. Okay kan? Okay. So basically aku penat. Aku keluar Johor Bahru tadi pukul 1. Sekarang pukul 4. Aku nak tidur sekejap sejam. Pukul 5 aku nak pergi makan dekat bawah tu, dekat Windmill Station tu. Okay? Bagi aku rehat sekejap. Hi guys, it's already 5 PM dan aku sangat lapar. Okay? So aku nak pergi makan dekat bawah. And then kita tengoklah apa yang kita boleh discover dekat Melaka. Okay, aku sebenarnya tak ada plan, tak ada nak buat apa. Okay, tujuan aku datang ke Melaka adalah sebabkan kerja, atas urusan kerja lah. Okay, so urusan kerja besok pagi. So I need to wake up very early in the morning besok sebab aku ada kerja. Faham tak? So kita tengoklah apa yang boleh kita buat dekat Melaka ni. Aku macam nak pergi bandar, aku macam nak makan. Tak tahu sebab hari ni hari Senin. So tempat makan pun banyak yang tutup. Kenapa aku ada kerja dekat Melaka, betul tak? So basically, as you guys know, I'm a manager dekat retail. So 3 bulan sekali kan ada apa? Ada audit, stock take and everything. So manager tak boleh ada dekat kedai dia sendiri. So all the store manager will exchange. Dia jadi auditor dekat kedai dia, yang aku jadi auditor dekat situ, yang situ jadi auditor dekat situ. So sebab itulah aku dekat Melaka. Okay, aku kerja apa? Jangan tanya aku kerja retail mana. Korang tak perlu tahu. Sekarang jom kita turun bawah pergi makan Windmill. Hi guys, so saya dah dekat The Windmill Station. TWS. Tak ada orang langsung weh. Maybe hari Senin, maybe raya lagi. Tak ada orang, aku seorang je kat kedai ni. So good. Ini kedai saya punya. The last time aku makan sini 10 tahun lepas.
Dulu kedai ni penuh je. Sekarang kedai ni dah tak penuh. Nak makan apa tak tahu. Dulu fish and chip sedap. Dia dekat this one. Fish and chip. So I'm going to eat fish and chip. The fish and chip. So good. So nice. Ooh. The view. Lagi lah. Aku dah siap lepas craving fish and chip tadi. Sekarang ni kita dekat mana? Dekat Jonker Walk. Sebab apa? Aku macam tiba-tiba teringat nak makan laksa. So dah lama sangat tak makan laksa satu ni. So I'm going to Jonker 88 to eat laksa. Tak tahu dia lagi ke tak. Kedai dia dah nak tutup dah sebenarnya tau. Sekarang dah pukul 6.30. Kedai dia tutup pukul 7. Oh my god. The batik so cantik. Sekarang ni aku lupa kedai dia kat mana. Kita tengah mencari. Sana depan tu. Okay. Oh, sebelah dia ada mixer. It's okay. So sekarang dah dekat Jonker 88. That one. So jom kita tengok ada lagi ke tak. This is I'm craving for this baba laksa. Now I got my baba laksa dekat Jonker 88 nasi cendol. Kau nak tengok ke? Sekejap. So ini dia baba laksa nasi cendol. Oh my god, this one is so good. What batu is this? What is this batu? Is this the meteor? Is that the meteor? Dah siap makan my laksa. I'm done with my laksa. So nak balik hotel balik. Sebab ngantuk lah. Besok kerja pagi. Jangan ambil tu kita pusing-pusing jalan sini sekejap. Aku punya tak tahu nak pergi mana. Kau tahu aku kat mana sekarang? Mall City Fun Park. Orang kata orang mesti cakap aku macam orang gila kan. Seorang-seorang pergi fun fair. Tapi apa aku kisah. Ada benda aku nak buat. Aku ada tujuan. Sebab ada benda viral dekat TikTok. Aku kena try. Cantik lah fun fair dia. Aku dah jumpa apa kau nak. So aku dah top up. Kita dah buat kad RM20 je. Top up pun RM20 je. So aku nak pergi main kat sana. Banyak dulu. Aku macam excited. Aku nak tunjuk korang apa aku main kat Melaka ni. Aku main bajak. Okay. Kita main bajak dulu. Berdiri dekat TikTok. So aku nak try lah. RM9 5 minit je. Kafe baru dekat Kelebak. Iya ber.
It's such a good and nice experience. Aku rasa aku main 7 kot dekat sini sebab banyak benda. Maximum weight 100 kilo. Aku pula 150 kilo. Saya rasa itu sajalah yang saya boleh main kat sini. Ada lagi benda berapa, tapi banyak unsur perjudian. Main toss lah, main apa. But it's such a nice place, by the way. Kelakar. Aku rasa itu saja. Aku dah penat, aku nak balik hotel, aku nak tidur. Besok pagi aku kena bangun pukul 7. Sekarang pukul 8 malam. Aku nak pusing Bandaraya Melaka sekejap and then balik hotel. Lepas tu aku nak tidur. Besok aku kena bangun pagi, kena kerja. Tak puas lah nak jalan dekat Melaka ni. Melaka macam bosan. Rupanya dah 10 tahun aku tak jalan Melaka. Tahun lepas adalah aku pergi Melaka, tapi aku makan je, lepas tu aku keluar balik. Ni aku macam ada mood nak jalan satu Melaka, tapi aku tak ada masa. Tak apalah, mungkin lain kali kot. Itu sajalah korang. Cukup lah pergi makan 2 kali, pergi main bajak. Sumpah best. RM9 5 minit. Tapi korang kena beli kad dia. Kad dia RM2. Lepas tu token RM20. Satu game kebanyakannya 9 token. Tapi banyak benda aku tak boleh main dekat Mall City ni. Sebab maksima berat 100 kg. Aku pula 150 kg. So tengok je lah. Tapi adalah game-game yang macam apa, Funfair tu yang dapat hadiah banyak kan. Tapi tak suka lah macam tu, bazir duit lah kalau aku lama-lama kat sini. Baik aku balik. Aku rasa aku nak balik hotel sekarang.